Saya ada hutang dengan orang, dia telah mati, tidak ada waris. Adakah cara lain saya nak bayar hutang dia? Baik. Dia berhutang dengan seorang dan dia tidak bayar sampai orang itu mati. Bila mati dia nak bayar tak boleh, pasal sudah mati. Jangan kata piti kubur. Orang kafir piti atas kubur, dia kata piti nyebur harta benda. Tak, faham lagi? Wajib cari waris ni. Biasa ginilah, bila kita nak bayar mati. Apa bila kita nak bayar dia mati? Sebab bila dia hidup kita dah nak bayar. Itulah perangai orang berhutang. Lagi tuang itu hidup, tak ada orang cari. Bila tuang dia mati, barulah awak sibuk nak cari, awak tanya soalan. Faham? Jadi jawapan dia, wajib kena cari waris dia. Orang kata tuang dia mati dah duduk dadung tu. Tapi anak dia, anak saudara dia seorang ada duduk di Pulau Langkawi Kedah. Wajib kena giata, tak pergi berdosa. Jangan main harta orang. Patut Allah ni maha pengampun. Maka apa yang kita dosa dengan Allah, Allah hapus kelip mata. Tapi khas sakut dengan manusia, bawa sampai hari kiamat. Okey, jumpa waris. Waris pun cari-cari tak ada juga, tak jumpa dah. Maka kata ulama, hendaklah ambil nilai hutang. Katakan 100 riyal, sedekah pada orang miskin, sedekah kepada masjid, sedekah pada penggunaan kotak-kotak derma. Dalam hati, ya Allah, jadikanlah bayaranku ini, sedekahku ini, bayaran hutang simpulan di akhirat nanti. Faham kan? Itu cara dia.